dah keluar kat klinik. So ni ubat kalsium untuk Dino 2 kali sehari. Dia bagi cagari untuk sabak makanan, ubat pada luka-luka. Ni ubat cecair makan dia tahan hanya 3 hari saja. Tak dalam Vitamin antivitamin tinggal sikit kena habiskan. Lepas 2 ni habis, konsisten bagi dia makan pula melalui cecair. Sebab atas dan bawah rahang dia patah ni. Semoga dimudahkan. Ini untuk persiapan tempat rehat Dino. So kena bersih-bersihkan lah. Daripada banyak tingkat aku buang tingkat, bagi dia selesa, bagi pasir dan alas kaki yang dah bersih. So masukkan dalam rumah. Sebab doktor sarankan untuk Dino masuk dalam rumah untuk penjagaan rapinya. Ini Dino, kesian dia. Sebab apa kena jaga dalam rumah supaya tak ada nyamuk dan lalat inggap pada Dino. So kena awasilah setiap 3 kali sehari untuk keselesaan, kesejahteraan, keamanan Dino. Halah dia pusing pula. Buat sahabat-sahabat yang follow tentang Dino, semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan kamu dan menjadi kaya. Amin. Alhamdulillah Dino sekarang stabil.